Cara makan boleh, tak ajak. Cara makan dia mudah. Kalau hampa nak makan jagung yang paling sedap dan sedap lah. Ni jagung. Dengar betul-betul Panji nak ajak cara nak makan dia yang betul. Ni jagung. Hampa koyak. Jangan koyak sampai jadi lebu ni. Ni jagung hampa koyak. Koyak. Jangan habis. Koyak bagi jadi lagu ni je. Agak kata ada 4-5 helai lagi daun dia. Lepas tu ni bulu atas ni pancung bang. Lagu tu. Lepas tu masuk dalam periuk. Masuk ayak. Bagi apui. Rebui. Jangan buh apa-apa lagi. Ni petua dia tak mau bagi dia cucut. Tak mau bagi isi dia cucut dia buat lagu ni. Koyak lagu ni bagi tinggal kulit dia 3-4-5 lapis. Lepas tu bubur dalam periuk, buh ayak bagi apui rebui. Jangan bubur garam lagi. Rebui dalam masa 20 ke 30 minit. 20 ke 30 minit baru bubur garam. Bubur garam sat dalam 2 minit macam tu, tutup api. Tutup api. Kalau nak buat jual, ni abang cerita, Panji nak abang cerita. Kalau nak buat jual, hampa bubur kunyit sikit dalam ayak tu. Tapi tu hampa duk beli di gurun, di mana hampa tengok kulit dia duk kuning, ya kan? Dia bubur kunyit. Cerita habis apa? Ni aku nak abang dengan gambar ni. Dia bubur kunyit. Tu dia duk kuning. Tapi kita nak buat makan di rumah, jangan bubur kunyit. Biar dia duk putih, kulit dia habis lah putih.